Serangan terhadap petugas kemanusiaan yang berusaha menyampaikan bantuan kemanusiaan ialah jenayah yang tidak boleh diterima dan dikecam oleh seluruh masyarakat dunia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Mohammad Naim Mokhtar merakamkan rasa duka cita dan mengutuk keras terhadap insiden tragis yang menimpa petugas kemanusiaan Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM dalam kejadian Sabtu lepas. Dalam kenyataannya, Datuk Dr. Mohammad Naim berkata tindakan kejam dan tidak berperi kemanusiaan itu jelas melanggar prinsip asas kemanusiaan. Tindakan Israel ini katanya pelanggaran nyata terhadap undang-undang antarabangsa dan Konvensyen Geneva yang secara jelas melindungi petugas kemanusiaan dalam zon peperangan. Datuk Dr. Mohammad Naim berkata agensi di bawah Menteri di Jabatan Perdana Menteri akan terus membantu Palestin dan pada masa yang sama, dunia juga tidak boleh berdiam diri terhadap kekejaman berterusan ini hanya menambah penderitaan rakyat Palestin yang sudah sekian lama tertindas. Beliau menggesa rakyat Malaysia agar terus berdoa serta membaca kunut nazilah demi kemenangan Palestin dan terus memberikan sokongan kepada perjuangan mereka. Rakyat Malaysia juga diseru bersama-sama mendoakan kesejahteraan dan keselamatan rakyat Palestin serta semua petugas kemanusiaan yang berjuang demi membantu mereka. Sabtu lepas, 8 petugas kemanusiaan MAPIM maut dalam serangan udara oleh rejim Israel di Beit Lahia, Utara Gaza. Ketua Pegawai Eksekutif MAPIM Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi memaklumkan serangan berlaku pukul 1.30 tengah hari ketika petugas berkenaan sedang mendirikan kemah untuk menempatkan keluarga yang kehilangan tempat tinggal akibat serangan berterusan Israel. Dan pastinya pihak rejim ini dia tahu bahawa yang diserang itu adalah penduduk awam. Yang diserang itu adalah petugas-petugas daripada Badan Kemanusiaan Malaysia dan juga daripada Al-Khair mendirikan kemah untuk penempatan sementara, dan ini membuktikan bahawa rejim ini bertindak secara zalim dan secara kebinatangan. 8 petugas kemanusiaan terkorban dikenal pasti sebagai Mahmud Yahya As-Sarraj, Bilal Hossam Oqila, Mahmud Samir Oselim, Mahmud Khalid Oselim, Muhammad Al-Ghafir, Hazim Gharib, Bilal Abu Matar dan Ahmad Hamad, dengan kesemuanya ialah warga Palestin.